Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu daripada Nabi SAW bahawa Nabi kata, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Jaminlah daripada kamu nekara. Daripada mu tu nekara mu jamin. Jamin yang makna jagalah. Mu jaga nekara. Adman lakumul jannah, aku jamin bagimu syurga. Allah. Kita jamin nekara ni, makna aku jamin dengan makna aku nak jaga dia. Nekara ni, maka Nabi jamin bagi kita syurga. Apa dia? Apa dia? Tarik. Yang pertama, usduqu idza haddastum. Benarlah apabila kamu kecek. Pertama sekali, kalau mu kecek benar. Lidah. Kalau kita mengaji Padah, kita ada ayat Padah. Kecek benar. Kecek sungguh dan nyebab. So, yang mana kalau kita boleh jaga nekara ni, alhamdulillah. Boleh jaga nekara ni, alhamdulillah. Nabi jamin syurga. Yang pertama, bila kita kecek hak sungguh, hak tu jangan bohong. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Tunailah apabila kamu berjanji. Tunai kalau mu berjanji. Janji gapo, buat tu kita janji. Ni kita mengaji Padah, kita ayat dah. Sifat orang mukmin dia tak menyalahi janji. Sebaliknya sifat orang munafik menyalahi janji. Dua. Wa'addu idza tumintum. Dan pikulah akan amanah jika kamu diharap diletak amanah. Mana apabila kamu ditanggung amanah, jagalah amanah, pikulah amanah. Tiga. Amanah orang suruh kita jaga, kita jagalah. Tak kira amanah pakai, amanah duit, amanah barang, amanah anak murid, amanah apa ikutlah. Tu tiga. Yang keempat, wahfazu furujakum, jagakanlah farad kemaluan kamu. Mana kita ada kecek? Mana kita ada kecek ni? Jaga molek. Wahai pemuda-pemuda, wahai pemudi-pemudi, Allahu Akbar kabira. Kita hari ni ambil kehidupan orang lain, mari gunalah kehidupan kita. Mana boleh mengata gitu? Kehidupan di antara anak muda dan anak mudi. Hari ni kita ambil kehidupan orang lain, mari letak. Mana? Mari. Kecek biasa. Kecek biasa. Jumpa biasa. Gimana sekali biasa. Makan nasi hidang sekali biasa. Jadi biasa tu. Kadang-kadang geno dia mau jadi gapur orang ni. Mari, bola ki bining je. Jadi gitu. Jadi biasa. Ambil daripada mana? Daripada kehidupan orang kafir. Pada kita pergi kot tu, ya suk di mana? Suk di Allahu Akbar kabira. Lepas tu kita boleh tengok banyak dah. Lepas tu kita jaga-jaga. Hari pemuda dan pemudi, jagalah benda ni. Ifazu furujakum. Wa ghuddu absarakum. Yang kelima, tutupkanlah mata kamu daripada benda yang haram. Ni pucuk daripada zina, buat daripada zina, mata. Dia mula dengan mata. Dia mula dengan mata. Kalau tak tengok, tak jadi. Tengok mula-mula sekali ya. Lepas tu kecek. Lepas tu berjumpa. Lepas tu tepuh. Akhir sekali Nabi kata, yang membenarkan itu farad. Suk di situ.
Itu wudhu absarakum, jaga tutuplah mata kamu daripada benda haram, wa kuffu aydiyakum, dan jagakanlah tangan-tangan kamu daripada menzalimkan orang, daripada curi, kata orang, godek orang. Dan kita akan mengaji bab tangan. Ni perkara ni kalau kita guna sungguh, masya-Allah. Hadis